selamat sejahtera dan selamat datang ke liputan khas tim TVPSS sempena Majlis Penyerahan Keputusan Sijau Pelajaran Malaysia SPM. Hari ini merupakan satu detik yang amat bermakna dan dinanti-nantikan oleh para calon setelah melalui pelbagai cabaran serta usaha sepanjang tempoh persekolahan. Ikuti liputan kami untuk menyaksikan suasana majlis dan perkongsian daripada para calon pada hari ini yang penuh bermakna ini. Baik, pertamanya saya sangat gembira pada hari ini kita meraihkan kejayaan semua anak-anak SPM 2025. Saya sangat berbangga dengan 37 orang murid yang sangat cemerlang dan kita juga mencatat sejarah mempunyai seorang murid yang berjaya mendapat 10 A+ pada tahun ini. Secara keseluruhan saya sangat happy, usaha kita berbaloi dan tidak sia-sia. Okey, untuk pelajar-pelajar calon SPM 2026 dan seterusnya. Okey, saya harap hari ini jadi satu sejarah anda dah melihat kejayaan abang-abang kakak-kakak. So jadikan hari ini pencetus semangat untuk kita terus berusaha agar tahun depan kita dapat melonjakkan keputusan SPM 2026 dan tahun-tahun seterusnya. Kepada ibu bapa, saya mohon komitmen dan sokongan semua kerana tanpa sokongan ibu bapa, kita tidak akan dapat sama-sama mencapai kejayaan. Terima kasih. Okey, perasaan saya sangat gembira, terharu dan bersyukur sebab keputusan hari ini untuk peperiksaan SPM anak saya dan juga anak murid saya semuanya saya berpuas hati seperti yang target lah, kita dapatlah mencapai target. Okey, untuk ibu bapa, kita kena memberi sokongan kepada anak-anak supaya anak-anak kita ada motivasi untuk mereka belajar, dan untuk anak murid semua kena ikut cakap ibu bapa dan sentiasa ingat diri, jangan lakukan perkara yang tak baik dan fokus untuk pelajaran. Hari ini cikgu rasa sangat gembira dan happy dan sangat excited meraihkan pelajar-pelajar yang ambil result. So definitely sangat-sangat gembira dan excited. Dua bahagian. Pertama, nasihat kepada pelajar. Kamu semua telah berusaha dengan sehabis baik. Jadi apa pun keputusan yang dapat pada hari ini, terima dengan hati terbuka. Kepada pelajar-pelajar lain yang tadi menyaksikan senior-senior menerima result, hopefully dapat menjadi inspirasi untuk kamu semua supaya suatu hari nanti bila kamu pula yang ambil result SPM, kamu juga boleh berjaya seperti mereka. So perlu bermula dengan lebih awal sebagai persediaan. Dan nasihat kepada parents, whatever results yang anak-anak kita perolehi pada hari ini, kita raikanlah dengan gembira. SPM bukanlah suatu titik pengakhiran, tetapi sebenarnya dia adalah satu bahagian permulaan untuk masa depan mereka, hopefully supaya lebih gemilang di masa akan datang. Perasaan saya sangat gembira dan sangat syukur. Ribuan terima kasih atas usaha-usaha guru-guru yang telah sentiasa meluangkan masa lah untuk mengajar kami, dan sangat terima kasih kepada ibu bapa saya juga. Rancangan saya selepas ini adalah meneruskan pelajaran saya di pre-U dan macam tu saja. Sekarang saya berasa sangat gembira kerana dapat keputusan 9A. Akan berusaha pada masa yang akan datang. Saya akan pergi untuk masuk foundation untuk medical uni. Saya berasa gelisah kerana saya tidak yakin akan keputusan saya, tapi selepas menerima itu slip keputusan, saya berasa syukur kerana segala usaha saya telah mendapat itu pulangan. Saya berasa sangat gembira kerana saya dapat pulang ke sekolah lagi, dan saya juga sangat gembira kerana saya dapat keputusan yang sangat cemerlang lah. Perancangan saya selepas ini ialah mungkin pergi ke universiti. Saya rasa gembira, rasa bangga dan saya rasa bersyukur juga. Walaupun biasa je tapi saya rasa bersyukur lah. Ini perasaan agak bangga lah. Dia
antara yang cemerlang. Kita bersyukur. Kepada pelajar lain yang cemerlang, tahniah. Yang mana yang tak cemerlang ataupun kurang cemerlang, boleh berusaha lagi. Ini bukan pengakhiran, ini baru permulaan. Berasa sangat gembira memberikan sokongan kepada anak-anak. Itu sahaja. Terima kasih.